Kalau engkau jumpa aku, jangan sampai aku bagi engkau buku 555. Kalau engkau dapat buku 555, maknanya engkau ni bahaya sebab 5 tahun kau kena jumpa aku. Nak tahu tak? Jom aku tunjuk kau. Mamat ni umur 37 tahun saja. Mula-mula jumpa aku 27 hari bulan 9 2022. Ada penyakit lemah jantung. Fungsi jantung dia bawah daripada 20%. 18% je. Korang tahu kan, fungsi jantung yang normal adalah lebih daripada 55%. Tetapi Mamat ni dia bagus. Dia makan ubat, dah buat angiogram, dah buat angioplasti. Lama kelamaan, alhamdulillah, bulan Januari 2023, jantung dia dah pulih sepenuhnya. Daripada lemah 18%, dah pergi normal 55 ataupun 60%. Memang ada banyak ubat yang dia kena makan, dan ubat-ubatan ni dia kena makan semua hidup. Dia dah jadi sihat, jaga makan minum, dia boleh jalan regularly, buat dekat 10,000 step every day untuk improve kesihatan badan dia, untuk improve kesihatan jantung dia. Lama kelamaan ada banyak juga ubat yang aku boleh berhentikan. Engkau tengok, ini adalah sebahagian kecil daripada ubat-ubat yang dia pernah makan selama 2-3 tahun lepas untuk pulihkan jantung dia. Tetapi yang paling menarik, Mamat ni memang disiplin. Aku suruh dia cek tekanan darah dan nadi jantung sehari 2 kali. Dia buat tiap-tiap hari selama beberapa tahun. Engkau tengok, dah sampai 6-7 keping buku 55 dia kepilkan, macam pasport kita dulu. Jadi engkau kena ingat, kalau engkau jumpa aku bagi engkau buku 555, maknanya engkau akan jadi pesakit jangka panjang untuk aku. Kau kena jaga-jaga. Jangan sampai aku bagi buku 555. Siapa yang tahu sejarah 555 ni, cuba komen dekat bawah.